Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni 22 Julai. Esok 23 Julai adalah last paper Yaya. Vlog yang terlatest sebelum vlog ni, waktu tu 17 Julai Yaya ada paper yang keempat. Esok paper yang kelima, dalam masa yang sama adalah last paper Yaya lah. So sekarang ni keadaan bilik Yaya agak kritikal. Kalau korang nak tengok, saya dah makan ruang roommate saya, tapi roommate saya dah balik rumah sebab dia duduk perlis je. So tak apalah, dia memang dah kosongkan part dia. So sekarang ni bersepah lah bilik ni, sepah dengan barang-barang besar, which is dia makan ruang jugalah. Yaya nak pergi letak barang dekat store. Ni barang yang Yaya nak bawa balik rumah. Ni nak letak kat rumah terus, letak kat rumah terus. Ni je untuk barang yang Yaya akan bawa balik UM balik. Tapi Yaya tak tahu macam mana Yaya nak bawa naik bas nanti. Tapi Yaya rasa Yaya boleh. Okay? Sebenarnya plan Yaya hari ni Yaya nak study je. Sebab esok dah last paper kan. Tapi esok paper petang. Lepas tu ada tapi dia. Yaya pun melawat dah store. Tengok barang dah nak start penuh. Pasal aku dah tak senang duduk. Sebab barang Yaya kan banyak. Yaya nak chop satu tempat tu, pot Yaya nak letak barang. Tapi tadi Yaya jenguk, dah ada orang ambil tempat tu. Lepas tu Yaya rasa macam, oh tak boleh jadi. Aku kena letak dulu barang aku. Nasib baik Yaya dah siap kemas. Kalau korang tengok proses daripada dia berterabur semua kat lantai ni, mesti korang rasa macam, ya Allah, perempuan ni nak pindah rumah ke? Di saat orang lain belajar, tengah study sekarang ni, aku dah menggelupur nak susun barang dalam store. Sebab Yaya dah tak boleh tengok dah. Dia dah nak penuh. Tapi mesti nanti kalau korang tengok, sekejap lagi Yaya tunjuk keadaan store tu. Kalau korang tengok, mesti korang rasa macam, banyak lagi ruang, apa yang kau gelabah? Memang, Yaya memang macam tu. Yaya memang gelabah, Yaya tak boleh. Yaya tengok tempat yang Yaya nak tu dah ada orang ambil, Yaya rasa macam tak boleh, aku kena letak barang aku. So jom, kita nak angkat slow-slow. So kalau korang tengok sekarang ni macam berserabut kan, banyak sangat barang. Tapi untuk masa sekarang ni, Yaya tengah buat vlog ni, Yaya hanya nak susun storage box besar, meja, kotak kasut, lepas tu ada storage box kecil yang letak buku-buku dengan beg tu je. Sebab memang Yaya dah takkan kacau dah, Yaya dah pack habis dah, Yaya dah salotip semua. Tapi beg tu nanti, sebab Yaya ada nak masuk Bantan. Beg ni pun Yaya ada nak masuk barang juga. So ni dua beg besar ni Yaya akan angkut waktu last day lah. Last day Yaya dekat sini 25. So ni dulu yang kita nak angkat dalam 5 barang. Okay. Lepas tu, and then ni ada multi cooker Yaya tak masuk lagi dalam beg besar ni. Maybe Yaya akan masuk nanti. Sebab ada, Yaya dah tak nak guna dah barang-barang masak ni. Tapi Yaya ada nak guna something berus botol dalam ni. So Yaya tak nak salotip lagi. Lepas tu cadar semua Yaya dah cabut dah korang. Yaya dah simpan dah. Sebab Yaya punya tilam ni tilam baru. Dia memang cantik lagi. So Yaya tak kisah kalau tak ada cadar sebab takkan gatal. Kalau tengok macam tilam roommate Yaya tu, memang aku rasa, aku tengok pun dah gatal lah. So tak boleh lah kalau tak pasang cadar. Okay. So kita nak start angkut. Tapi Yaya kena check dulu sama ada Yaya dah tampal label nama ke belum, sebab takut tertukar dengan orang. Kadang beg-beg kita ni ada yang sama dengan orang. Yaya nak kena buka ni tu. Okay. Sekejap. Saya kena set kamera macam ni. Ni beg pertama. Ni baju. Ni buku-buku. Kotak-kotak kasut. Kotak kasut-kasut. Lepas tu kita ada nak angkat storage box dengan meja.
Okey, ni suasana store korang. Banyak lagi ruang. Cuma target nak letak situ. Sinilah sini. Tapi tak ada dah. Maksudnya barang kan banyak. So, dia target kat sini. So, ni nanti semua barang Yaya. Tapi harap ada ruang lah. By the time Yaya nak letak barang beg-beg besar tadi. Sebab ni Yaya letak sikit dulu. Sini. Banyak lagi ruang. Cuma sesak lah kalau nak masuk. Time dah penuh. So, Yaya memang suka letak belakang-belakang sebab Yaya jenis yang balik ke UM bukan awal. So Yaya kan duduk Melaka kan, so penat nak balik awal, macam it's too early, kita duduk jauh, kita balik lambat sikit kan. So Yaya mengah sikit korang, mengah sebab angkat barang. Ok, lepas tu Yaya suka letak belakang-belakang biar Yaya tak susahkan orang yang datang awal nak ambil barang diorang kalau Yaya letak depan-depan. Ok, so jom kita angkut barang. Saya rasa nak angkat beg ni sekali sebab ni just tinggal masukkan bantal je. So nanti last day just bawa bantal naik store, then kena letak dalam ni. Rasa kenapa tiba-tiba decide untuk angkat beg besar ni sekali letak, sebab takut kan letak barang kat ujung. So nanti barang tu kan ruang dia kecil sebab just tindan-tindan kan. Nak letak beg ni biar ada ruang untuk Yaya letak beg Yaya yang besar ni. Sebab kalau contoh orang dah susun-susun kat belakang-belakang tu, nanti Yaya nak masuk balik, Yaya dah tak ada ruang untuk letak beg Yaya satu tempat tau. Yaya tak nak letak tempat pecah-pecah, satu lain, Yaya tak nak macam tu. So Yaya decide untuk letak dulu barang ni. Kalau paling-paling terpaksa asingkan tempat, satu beg je lah asing macam tu. Ok, dah habis angkut barang 60%. Lagi dua barang tu mewakili 40% sebab dia besar. Dia nak angkut esok malam lepas habis exam. Esok malam lah. Lepas tu itu je lah. Vlog ni maybe akan disambung esok lah. Sebab Yaya angkat slow-slow, Yaya tak angkat sekali arung. Hai korang, so update hari ni dah 25 Julai. Betul? Dah pukul 8.30 ke 8.40 malam macam tu. Ok, 8.40 malam. Lepas tu Yaya dah siap kemas semula, dah finalize. Locker semua dah kosong. Lepas tu beg-beg semua dah settle, tinggal nak angkut pergi bawah je. Pukul 9.20 kejap lagi ada pakcik sapu ambil Yaya. Then Yaya pergi stesen bas sebab tiket pukul 10.30. Ni nak bawa balik rumah, nak letak rumah terus. Ni pun sama sebab ni oleh-oleh. Lepas tu tilam kejap lagi Yaya nak sandarkan kat dinding. Ni nak lipat masuk beg laptop. So locker semua dah kosong kecuali bedak tu. Ni semua dah kosong. Inilah bilik saya sepanjang setahun saya duduk. Overall sepanjang setahun Yaya duduk bilik ni adalah yang paling sejuk Yaya pernah duduk. Dia akan panas bila ada haba yang nak hujan kot. Itu baru panas. Lepas tu best sebab luas gila. Itu je lah. Okay,
So sekejap lagi kita nak angkut-angkut barang di bawah. Sudah. Dan nak balik. So korang, itu je lah konten kita pada kali ni. Don't forget to give a huge thumbs up, like, comment, share and subscribe. Ting ting ting. See you guys on the next video. Bye bye. Posh posh.